Grigori Rasputin adalah seorang tokoh misteri dan penuh kontroversi di dalam sejarah Rusia. Beliau sering digelar sebagai biksu gila ataupun The Mad Monk. Walaupun sebenarnya beliau bukanlah biksu atau orang suci secara rasmi. Kehidupannya penuh dengan misteri, skandal dan juga legenda. Rasputin dilahirkan pada tahun 1869 di sebuah kampung kecil bernama Pokrovskoye di Siberia. Waktu muda beliau dikenali sebagai seseorang yang nakal dan bermasalah. Walaupun begitu, pada satu ketika beliau mengalami satu kebangkitan rohani dan mula mengembara ke tempat-tempat suci, lalu mendapat reputasi seorang mistik dan penyembuh walaupun tiada pendidikan agama yang formal. Rasputin akhirnya sampai di Saint Petersburg, ibu kota Rusia pada ketika itu. Di sana beliau diperkenalkan dengan keluarga diraja Tsar Nicholas II dan isterinya Permaisuri Alexandra. Anak lelaki mereka, Alexei, menghadapi penyakit hemofilia, iaitu gangguan pembekuan darah yang boleh membawa maut. Rasputin kelihatan mampu meredakan penderitaan Alexei, menyebabkan Permaisuri amat mempercayainya dan bergantung kepadanya. Walaupun semakin berpengaruh, ramai golongan bangsawan dan pemimpin gereja tidak mempercayai Rasputin. Beliau terkenal dengan gaya hidup liar, termasuk dakwaan minum arak yang berlebihan dan hubungan tidak bermoral. Ramai rakyat yang terkejut kerana seseorang yang macam tu boleh menjadi penasihat rapat kepada keluarga diraja. Ada juga yang percaya beliau mempengaruhi keputusan raja, terutamanya semasa Perang Dunia Pertama. Menjelang tahun 1916, Rasputin telah pun mempunyai ramai musuh. Sekumpulan bangsawan yang merasakan pengaruhnya merosakkan institusi diraja, merancang untuk membunuhnya. Kisah kematiannya sangat terkenal. Kononnya beliau diracun, ditembak beberapa kali dan akhirnya mati lemas. Walaupun butiran ini masih lagi diperdebatkan, jelas bahawa beliau sukar dibunuh dan ini menambahkan lagi aura misteri terhadap dirinya.